macam deja vu. Kalau kita rewind balik pada tahun 2003, pada ketika Amerika Syarikat mengatakan Iraq ada WMD, Weapon of Mass Destruction, mereka menyerang Iraq dan invade lah. Walaupun kenyataan daripada IAEA mengatakan tiada pun sebenarnya program pertemuan senjata yang dikatakan sebagai WMD tersebut, tapi mereka menyerang juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Mira. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dapat join sesi kita pagi ni. Sembang santai, kita sembang-sembang je. Basically pagi ni kami nak minta Dr. Zam untuk sharekan. Kan, kita dengar sekarang ni apa yang berlaku dekat Timur Tengah. Kan, peperangan di sana. Sampai ada tutup selat. Dan kita lihat, nak tengok dari segi ada beberapa sudut. Satu sebenarnya apa yang berlaku, yang kedua bagaimana dia memberi kesan kepada Malaysia dan rakyat Malaysia, SME dan individu especially, dan macam mana kita nak menghadapi perkara ni, sebab kita tak tahu satu benda ni akan habis bila dan kesannya pun akan berpanjangan sehingga bila. Jadi bila kita clear tu dan kita boleh ada some mindset lah untuk kita hadapi benda-benda yang mendatang, insyaAllah. So Dr. Zam mungkin boleh secara brief kan apa yang sebenarnya sedang berlaku dan macam mana dia dapat bagi kesan dekat Malaysia lah khusus ni. Baik. Masih Encik Mirul, masih Encik Borhan pada MFP kerana sudi kata jemput saya untuk program pada pagi inilah. Okey, bagi saya isu utama adalah peperangan di Iran lah, yang mana dia melibatkan dua kuasa besar utama iaitu Israel dan Amerika Syarikat dan Israel bergabung tenaga menyerang Iran. Dan dikatakan sebagai serangan tersebut dikatakan sebagai satu preemptive strike lah katanya. Ada ancaman daripada Iran dan Iran dikatakan ada program nuklear, senjata nuklear. Jadi itu naratif yang digunakan, dan kalau kita perhatikan situasi ini, dia agak macam lebih kurang kalau nak kata macam deja vu. Kenapa saya kata deja vu? Kalau kita rewind balik pada tahun 2003, pada ketika Amerika Syarikat mengatakan Iraq ada WMD, Weapon of Mass Destruction, mereka menyerang Iraq dan invade lah. Walaupun kenyataan daripada IAEA, International Energy Atom, kita ingat apa dia punya full name dia, mengatakan tiada pun sebenarnya program pertemuan senjata yang dikatakan sebagai WMD tersebut, tapi mereka menyerang juga. Justru sememangnya ada unsur-unsur yang jelas yang berkait rapat tentang geopolitik yang digunakan sebagai satu justifikasi untuk menyerang Iran. Itu yang berlaku, yang kita nampak lah. Kemudian persoalan seterusnya, ataupun pemerhatian kita yang kita jelas nampak, kenaikan harga minyak dunia melambung pada hari pertama menjejah kepada $118 setung bagi harga Brent, kemudian dia turun balik sampai rendah sampai $88, sekarang dia naik balik. Sekarang ni sampai tadi saya tengok dah lebih kurang $103-104 setung. Jadi kenapa jadi macam itu? Kerana tidak lain dan tidak bukan adalah gangguan bekalan minyak mentah dan gas daripada Timur Tengah, yang mana kita sedia maklum bekalan minyak mentah dan gas di kawasan Timur Tengah tersebut mewakili sekitar 30%, dan selat Hormuz yang begitu sempit itu merupakan jalan utama untuk menghantar minyak-minyak dan juga gas ke serata dunia. Negara-negara utama seperti China, India, South Korea, Jepun. Jadi dan selat Hormuz ni pula dia berhampiran dengan negara Iran, dan Iran menggunakan strategi ini, maksudnya menggunakan senjata ekonomi lah sebagai serangan balas selain pada serangan secara ketenteraan, untuk memberi kesan yang besar kepada ekonomi global, dengan harapan serangan tersebut akan mewujudkan satu tekanan komuniti global untuk mengurangkan serangan terhadap negara mereka.
Jadi ini yang sedang berlaku, dan persoalan seterusnya ataupun kebimbangan kita, berapa lama konflik ketenteraan ini akan berlangsung. Secara umumnya, semakin lama konflik berterusan dan semakin teruk pula tahap ataupun darjah campur tangan ketenteraan tersebut, maka semakin teruklah keadaan tersebut. Jadi kebimbangan kita sebagai masyarakat di luar daripada kawasan tersebut adalah harga minyak mentah dunia. Dan dalam konteks Malaysia pula, walaupun kita sebuah negara yang memang dikatakan masih berstatuskan pengimport bersih lah, kalau kita ambil jumlah minyak mentah, minyak yang telah ditapis dan gas LNG. Ketiga-tiga ini kalau kita gabungkan, balance of payments ataupun trade balance-nya itu adalah surplus, lebihan sekitar 18 bilion, dan dia banyak disumbang oleh minyak yang telah ditapis, refined petroleum dan juga LNG. Tapi crude petroleum ataupun minyak mentah, kita mencatatkan trade deficit. Itu dia punya channel dia. Kemudian seterusnya adalah subsidi lah, kerana minyak yang kita import ni adalah minyak untuk kegunaan domestik. Maksudnya untuk domestik kita import, kerana yang kita ekspor ni adalah minyak kita ni berkualiti tinggi, ringan, dia dipanggil apa, light sweet, crude, dan kalau kita jual harganya ada premium. Jadi kita kita tak guna minyak itu, tapi sebaliknya kita untuk kegunaan domestik kita import. Bila import pula, sudah pasti dia akan melibatkan program subsidi. Subsidi untuk RON 95, subsidi untuk diesel, dan juga subsidi untuk LPG, liquefied petroleum gas. So 3 perkara ni merupakan benda yang disubsidi oleh pihak kerajaan lah. Dan isu utama sekarang ni yang difokus adalah RON 95 yang kita pakai sekarang ni, kemudian diesel lah. Dan seperti yang diumumkan oleh pihak kerajaan, dikatakan subsidi untuk dua bahan api tersebut telah pun mencecah 2 bilion sebulan untuk RON 95, bagi diesel 1.2 bilion. Kalau kita darab semua tu 12 bulan pun semua tu, memang angka dia agak besar. Kalau memang besar lah, itu saya kira andaiannya adalah harga sekitar yang sekarang ni lah, 100, 103 mungkin. Tapi Dan dia kalau tak naik lagi lah. saya rasa dia masih pakai harga semasa. Kalau pakai 150, pakai $200, dan benda tu berpanjangan pula, jawabnya memang perbelanjaan subsidi tu memang tinggi. Mungkin saya nak bagi konteks sikit. Pada tahun 2022, subsidi bagi bahan api petroleum berada di paras 23, lebih kurang 23 bilion 23 bilion. Pada ketika itu, harga minyak mentah dunia Brent puratanya sekitar $99 setong. Itu purata. Tahun tersebut nampaklah pernah cecah 110, 120 macam gitu. Tapi secara purata $99, 23 bilion untuk petrol. Masuk tahun 2024, subsidi itu turun jadi sekitar 19 bilion, dan pada ketika itu tahun 2024 harga purata Brent adalah 79.9 setong. Jadi maksudnya turun harga minyak, subsidi pun turun. Kalau naik, dia naik. Jadi ada hubungan positif kat situ. Justru dengan harga macam ni, memang jawabnya subsidi kerajaan memang naik, dan betul apa yang dimahu oleh pihak kerajaan memang akan naik. Itu yang kita bimbang lah. Dan bagi saya pula, persoalan seterusnya macam mana nak buat kalau katalah subsidi nak di review ataupun disemak semula, kerana kita ni kat Malaysia ni dah banyak pengalaman sebenarnya yang kita lalui. Kalau Amirul dengan Cik Burhanuddin mesti ingat lagi pada tahun 2008, saya ingat lagi tarikh tu, 5 Jun 2008. Masa tu RON 95 tak wujud lagi. Kita ada RON 92, RON 97 dengan diesel lah. RON 92 5 Jun 2008 meningkat 74 sen satu hari, terus naik. RON 97 78 sen. Diesel RM1. Terus masa ketika itu
kadar inflasi melonjak. Pada bulan Mei 2008, inflasi dia lebih kurang 3.8%. Dia melompat bulan Jun 7.7%. Bulan 7, bulan Julai dan Ogos 2008, 8.5%. Jadi maksudnya kalau perubahan itu drastik, memang akan bagi kesan kepada inflasi. Jadi itu yang menjadi persoalan. Tetapi buat masa sekarang ni, seperti yang kita semua maklum, mekanisme pemberian subsidi ni menggunakan MyKad kan? MyKad, dan dikatakan berjaya dalam menyasarkan subsidi secara tepat. Cuma sekarang ni kategorinya adalah warga negara Malaysia mempunyai lesen yang sah, itu dapat. Maksudnya dari segi pendapatan tak kira T20 ke, M40 ke, B40, semua dapat. Cuma yang tak dapat bukan warga negara Malaysia dan juga syarikat-syarikat besar. Itu yang tak dapat. Jadi itu yang masih menjadi tanda persoalan lah. Kalau MyKad ni boleh mengenal pasti, oh, hamba Allah ni memang T10, T5, T20. Kalau golongan ni kita masukkan subsidi dia, kalau macam tu okey keadaan dia. Kena tepat kat golongannya tu. M40, B40 kekal. Kalau itu dapat dilaksanakan, saya rasa itu okey lah. Cuma yang kita risau kalau berlaku balik macam 2008 lah. Yang mana dia bersifat naik tinggi. Dia bersifat sistematik. Secara keseluruhan semua kena. Itu yang kita risau. Tapi kalau betul MyKad tu boleh secara orang kata tu precise, sepatutnya secara teorinya impactnya tu dapat diminimumkan lah. Kerana yalah, golongan T20 ni memang kalau ikut kajian pun mereka ni lah yang banyak guna subsidi kerana mereka menggunakan kenderaan yang berkuasa tinggi. Bila kuasa kereta Continental apa semua, memang kenderaan tu banyak menggunakan minyak kan. Jadi secara langsung dia lah pemanfaat utama. Jadi kat situ dah berlaku ketirisan sebenarnya. Cuma yalah, kalau betul MyKad ni boleh diberi menyasarkan secara tepat, saya rasa proses rasionalisasi itu boleh dilaksanakan seterusnya. Jadi ini merupakan persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Cuma sekarang ni kita dengar kerajaan kata, PM kata dia akan tak berubah. Yalah, saya rasa itu kenyataan yang agak fair jugalah. Kerana kita tak tahu berapa lama keadaan yang akan berterusan kan. Macam mana kita nak kira risiko geopolitik, berapa lama dia berlaku. Itu satu perkara yang sukar untuk kita tentukan. Tapi apa boleh kita buat adalah membuat satu scenario building. Kalau harga minyak 100 berapa, 150 berapa, 200 berapa, mungkin itu yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan lah. Yang